Assalamualaikum Cikgu Nurlia. Cikgu sekarang kita di mana cikgu? Di airport KLIA Buat apa kat sini? untuk menunaikan umrah Alhamdulillah bersama. bersama dengan suami dan anak bongsu. So ini adalah salah seorang ibu bapa daripada pelajar tahfiz di Selomacang. Cikgu, sekarang ni nak pergi umrah berapa hari ni? 12 hari. 12 hari kat sana. So berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah? 4 hari di Mekah, 4 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. Lebih kurang lah, lebih kurang. Tak ingat tu. So dua-dua ni cikgu maknya cikgu, ayahnya cikgu. Ya. Cikgu, apa harapan cikgu untuk pergi ke umrah untuk tahun ni? InsyaAllah saya nak berdoa lah. Terutamanya nak berdoa supaya saya dapat menunaikan haji dengan suami dan anak saya Naufal dapat menghafal 30 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, insyaAllah. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, viewers kita semua, cikgu dah pergi buat permohonan untuk tahun depan kan? Ya, menunaikan haji lah. Sebab rayuan lah. Umrah dah 2 kali, Ya, haji baru nak buat lah. Baru nak buat. InsyaAllah dapat lah kot. Alhamdulillah. Nak berdoa ni. Alright cikgu, terima kasih. Okay. Saya doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Amin. Amin, amin. Okay. Dan pencennya pun, bila pencen? InsyaAllah 2 bulan 1, 2027. Oh, dah ada tarikh. Ada dah. Alright cikgu, terima kasih cikgu. Okay, terima kasih.